satu doa buat anak kita jadi anak yang cerdik. Ibu bapa bacakanlah doa ini kalau kita nak beri anak kita jadi anak yang cerdik. Kalau kita nak beri anak kita itu jadi orang yang cerdik, orang yang bijak, kita bacalah doa ini kepada dia ataupun hajarlah doa ini, beri dia baca. InsyaAllah anak kita akan jadi anak yang bijak, anak yang cerdik. Mana doanya? Iaitu bacakanlah Allahumma alhimni rusdi wa a'izni min syarri nafsi. Sekali lagi, Allahumma alhimni rusdi wa a'izni min syarri nafsi. Baca doa ini. Kalau anak kita halah lagi, tak boleh baca lagi, kita baca siuk atas kepala anak kita. Kalau dia besar sikit, kita hajar dia baca sendiri. Dia baca selepas maya nak waktu. Dia baca sebelum dia nak baca surat. Dia baca sebelum dia itu nak mengaji. InsyaAllah kalau dia amal doa ini semua, anak kita akan jadi anak yang cerdik, anak yang bijak. Amin ya rabbal alamin.